Hai guys, selamat petang. Hari ni kita plan nak pergi gunting rambut dulu. Sebab dah tak boleh je dengan rambut yang sekarang ni. Dia dah macam, kau kerja hotel ke kau kerja pejabat buruh? Yang tu lah. Dia macam stres sangat je tu. Macam jaga tapak binaan bangla pun elok lagi. So kita pergi ketibas rambut ni dulu. Lepas tu, oh mak kau. Susah dah bagi. Lepas tu kita nak pergi ambil my sister untuk pergi window shopping plus cari hadiah. Sebab bulan ni birthday our best friend, my sister. So kita nak tengok window shopping apa yang boleh kita beli untuk dijadikan hadiah. Tapi ya kat tempat ni apa je ada. So kita tengoklah, kalau tak ada kita shop. Macam biasa as usual. Ni bukan baju archive je, tapi lebih kurang ni Shein Kaiff. Okay, kita rambut dulu. So nanti kita tengok hasil dia. Kita dah sampai first stop. Ni sebabkan lambat sebabkan dia ni lah. Ni Sorry. So Along mencari hadiah dekat sini, Ilianto. So kita tengok nanti. Kita pun tak tahu nak belikan apa. So tengoklah apa yang ada. Oh, salah jawab time-time ni. Kita cari baju untuk hadiahkan Kak Syah. Tak kecil ni. Dia pakai tak? Dia pakai. Dia rasa kalau tu Kak Syah pakai kot. Sana tu. Ha? Meja tu. Polo ni kan? Ya. Sebab dia ala-ala baggy. Ha? Apa? Belakang dia tahu. Yelah, sebab dia cakap dia pakai baggy size. Dia kan dah pakai kan style-style gitu. Lepas tu pakai dengan seluar palazzo. Belakang macam besar tu. Tengok kat sini. Tak ada ke dia anu? Warna dia tu. Yelah tu. Ah, bukan tu warna dia. Taklah, itulah warna dia. Cuma lighting. Ni lah. Ni yang dah dibuka. Belakang dia tu ada tu. Tu belakang dia long. Belakang pink tu. Belakang pink tu ada tu. So tengok S dia. Kalau ada XS, itu je dia langgar kepala budak ni. So apakah ucapan anda untuk baju yang dipilih ini? Okey tak? What do you think? Sebenarnya macam pisang. Kita suka ada macam mana? Macam pisang ni. Kak Syah, kalau you tengok, you mana you mau? Kalau lah anda rasa Matangan dengan yang ni macam ni. itu kalau macam taste gitu okey lah. Tak tahu Kak Syah. Kak Syah bukan macam boyish ke? No. Kak Syah kan brother. Anak aku. Tapi kat Along pilih. Macam ni, macam dia pilih level-level Datuk apa Busi Puhaliza. Dia pakai dengan jeans kan? Loh, dia kejar kau lah. Kita tengok macam yang boleh matching kan? Awak beli one set ke apa? Palazzo, mesti kena palazzo. Tu ngam tu, seluar tu. Seluar big size tu. Ya, ini. Seluar kan tu? Harap dia seluar. Ha. Dia kan XS, seluar kan? Dia kan XS. Kau beli dia yang paling kecil, dia muat lah tu. Kau nak... Ya Allah, anak aku. Tolonglah layan dia. Along. Tengok juga anak tu.
lah tu. Wih, yang coklat ni lawa weh. Ngah ni. Pakai dengan seluar ni. Lawa. Lecup. Tak suka pakai. Macam ni lah dia rupanya. Oi. Tu. Macam patung. Tak kasih pakai. Ini tak lawa, kau jangan. Buruk betul. Tidak. Macam nak pergi operation dah. Tu ngah. Tu. Kita pergi dulu. Bukan, belah sana. Meriah tadilah. Macam nampak macam okey. Mana Ayah Long? Lawa, sumpah lawa. Lepas tu kalau dia pakai shawl, lah. Bukan shawl, pakai bawal buat dekat belakang. Tak, shawl masuk dalam macam ni. Nak sini? Dia lah sini. Mana? Adik sini. Noha sini. Tu besar. Lawa, pakai macam begi-begi ni. Sumpah lawa. Ni Super vibe gila. dan ni. Ini apa vibe gila. Ni kot. Foto dia kena ada. Dia kena belilah dia. Benda dah tengok kat sini. Benda dah rekod. Benda dah dalam footage. Benda dah gaya-gaya. Korang kena tengok video Make sure dapat duit. Kenapa berpeluh-peluh siap? Bayar je lah. Tengok lagi sekali. Yang tengok beg kecilnya boleh? Ni. Beg kecil ni berapa? Cik si. RM39 RM40. Lawa. Lock. Itu pun lawan. Tak apalah. Itu dia beli sendiri. Setting. Tak muat lah. Tak muat. Tak balik, letak. Dah dapat jaya, dah jom balik. Letak balik, letak. Adik letak lah. Tak muat. Kita pergi toko dekat shop. Woohoo. Gertu Watson. Alamak. Dah cantik bah. Dek. Masuk cepat. Lari kat Ayah Long. Cari apa? Ubah ketiak cungu. Alun dah marah pakai dia punya. Cik kata kau pakai dia punya. Tak, dia pakai Alun punya. Oh, dia pakai kau punya. Pindah bilik kat tu. Nah, siapa yang mencuri? Nuha kah? Nak carikan perfume Sina lah. Sina tak ada perfume. Tak suka nak pakai body mist. Ayo. Ada yang bau bunga rose tu. Kau nak balik belakang kau je ke depan. Biadab badan ni.
carikan perfume suami. Tapi kalau aku dah sebut macam kena beli kan? Dah sebut kena beli dan niat. Wangi ke? Ada satu ni Urban Man ni sedap gila. Tahanlah. Sina pakai dulu waktu bercinta macam aku mau jilat je dia. Back to zaman Lambat kalau pakai tu. Beli yang sama macam mata. Sina dulu pakai ni. Sedapnya dia masuk kereta. Dia macam sedapnya yang bau kamu. Padahal aku yang beli sendiri. Nak masuk dalam bank. Dah apa kamu? Nak bayar lah. Tu ke bawah. Yang pakai deodorant perempuan. Itulah. Kau memang perempuan asli. Ya. RM13 ke? Ya. Is it true? Yes, is it true? Nah. Angah. Angah, adik ni apa? Adik bayar sikit nanti. Oh. Noha. Mana budaknya? Banyak. Nanti awak nak bayar sendiri kan ni? Dia nak bayar sendiri. Nak? Ubah. Mana? Mana? Bye-bye. Bye-bye. Ambil satu je. Satu je. Satu sahaja ya. Ambil satu. One only. Mana? Dia tak adalah satu je. Apa kamu mau? Itulah di sana tu. Ambil yang di sana. Cuba kau dudukkan. Ni. Ni. Ambil. Okey. Itu. Milo. Confirm. Aku tak makan tu, ibu tahu. Aku tak makan ni. Tu awak makan. Naikkan balik. Jantung tu. Naikkan balik. Okey dah. Alright. Dah ambil dah. Tak nak yang coklat, strawberry. Ambil yang strawberry. Ambil strawberry. Ambil yang strawberry. Pink, yang pink. Gatal tangan. Yelah, ni. Itu. Confirm. Jadi apa tu bayar dek? Ibu. 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 Kita berapa orang? Apanya? Kita kat rumah 4. 4. Ibu nak tu. Ibu nak apa? Kalau bayi tu. Kau tengok adik. Budak kecil. Nak gelawak apa? Awal. Awak. Pandai dah. Dia nak yang mana lo? Apa lo? Dia nak yang mana? Kau tunjuk apa? Tunjuk tu. Kau tak tunjuk dia pun? Tunjuk tadi. Dia tengah tunjuk menu dia. Thank you Ayana. Thank you ayang. Moga murah rezeki ayang. Ibu tak ada. Satu Bukan orang. pintu-pintu rezeki. Orangnya kat dalam ni. Ada peach tak? Ada? Ada lah white peach oolong tu lah.
Ada jasmine, ada white. White lah. Adik aku. Anak aku balik. No. Nah, white. Sedap. Sedap. No, depan belakang dia makan. Dah habis. Okey. Hah? Nak lagi ayah tu. Ayah tu ada nak lagi. Apa tengah? Ada belanja. Wow. Sushi kan? Nak ibu. Ada belanja. Caji. Wah, Adik pun dapat juga. sedap. Ayah suka tu lah. Ayah suka sushi empire tu. Guys, masa patah balik guys, pergi Watson. Itu si kecil tu. Si kecil tu dia boleh letak barang dekat dalam Watson, dalam beg meletak kira lagi. Nuah curi. Pulang. Pergi pulang balik kat kakak dalam tu. Nuah curi apa? Pegang yang Tu. Bang, ini tadi dia bawa keluar. Bye bye. Marah dia. Dia bawa keluar, babe. Dia bawa keluar gula-gula. Aku dah dekat sana caji dia. Aku tak semput aku. Kenapa tak bunyi pula? Oh. Wah. Nuha, jawab, Ma. Bukan. Sorry, bukan salah. Terbawa. Bangga satu. Kakak baru belanja sushi. Nuha jangan lupa lo. Nuha nak ni lo. Nuha nak 3. Nuha nak 3. Kau ni asing lah. Okey. Tak masuk. Ya, betul. Gitu. Kau suruh je lah dia buat 2 piring. Kan? Nanti kalau nak ke belakang lagi dah susah. Biasa je pun. Dan spending a lot. Gitu. We dah spending various item yang kita orang macam tak target pun nak beli. Antaranya adalah Dia punya streaming banyak tu kau nak tentu apa. kita orang tak tahu sebenarnya. Saya lagi tak tahu, saya cuma nak ikut. Saya cuma nak menjadi anak bontot. Lagi sekali sini. So, we start. Hadiah dah cari. Dia tinggal tunggu tarik untuk pas hadiah. Sama birthday. Kau anak. Mama. Sini kau ibu. Hai guys. So, tadi baru sempat beli kotak hadiah. So sekarang kita nak apa tu? Nak isi hadiah dulu. Sebab hari ni kita nak sambut birthday my sister. Tahu dah muat tak muat guys. Dia rasa kau tak muat pun. Sumpah dia naik. Itu kita belikan dia baju. Cantik kan? Aku nak buang ke buang lah. Buang lah. Lepas tu kita belikan dia seluar sekali. Biasalah guys. Biasa lipat baju besar, seluar besar. Tiba kena lipat baju dengan seluar kecil ni. Alah, serabut ni.
muat naik. Sebab dulu orang tak masa mana pun. Boleh lah kan. Tada. Siap. Siap dah guys. So nanti tinggal bagi dia. Tada. So insyaAllah hari Ahad ni kita pass dekat dia. Harap dia suka, harap dia pakai, harap muat, harap maklum. Okay guys, bye. Kasut ke slipper? Sandal biasa. Ha? Sandal biasa. Sandal biasa. So tu kategori slipper lah Ya. Yeah. Tengok siapa yang datang. Siapa yang join. Hello. Oi, dia pakai baju birthday kita bagi kau. Style. Oi, astagfirullahalazim. Perlu kau masukkan putih tu? Masukkan je. Nak tunggu jawapan lambat lagi. So sekarang kita plan nak pergi mana? Celebrate birthday Echot Botak. Echot Botak. Yes. Oi, member dah pakai coach. Coach? Ya. Yeah. Wow. Dia main, awak pakai kat bag, dia pakai kat kaki. Brand coach tu di kaki. Ya, agak style je. Dia main. Di kaki-kaki kan. Ya, dia kaki-kaki kan je. Kita punya lah tatang. Tak pakai pun tau. Simpan rumah. Dia siap pakai pijak lagi. Kaki kan. Nampak tak level dia dari jangan main-main dekat kampung dia tauki sawit tu. Yes. Betul tauki sawit. Aku dah bayarkan muka dia. Dia dekat kaunter yang berapa tan? Berapa tan? Satu tan tak layan naik. Aduh, lori timbang. Timbang. Next. Ni timbang lagi ni. So kita sekarang nak pergi BP Mall untuk cari hadiah. Memang tak cari hadiah lagi lah ni. Hadiah tak ada lagi. Sebab kita pula tak sempat. Kita hari Jumaat ada meeting, hari Sabtu kerja klien ke kerja dah? Yang kerja klien sampai Pek Sulong? Ya, hari Jumaat tu kerja klien sampai Pek Sulong. So memang tak sempat. Tidur lebih utamakan tidur. Balik kerja ambil ni baru bangun 10 minit. Baru ambil lepas pam. Yes. Aduh. So kita tengoklah kan apa yang dia beli nanti. Takkan yang macam biasa. Biasalah adik. Takkan yang biasa-biasa. Orang kata pertengahan bulan. Siapa suruh lahir pertengahan bulan kan? Nasib lah adik Okay, so kita tengok apa yang hadiah yang member akan bagi. Aduh lah. Bye. So sekarang kita sampai. Member nak cari hadiah dulu. Ada apa-apa? Tak tahu soalan nak cari apa. Pening kaki ni saiz berapa? Tak payahlah kaki kau je dah beli kas. Hamas? Wow. Segala makna ini dia boleh isi dalam tu. Comel lah. Macam biadik. Yang tadi tu okey. Alah, yang macam bucket tu berapa? Yang macam bucket tu. Ha. 109. Baik ni. Orang boleh isi apa tu? Coli tu tak berapa. Dia comel lah ni. Dia sebab dia cerut. Kenapa dia nak isi? Berapa? Pahala? Naik-naik. Cantik juga. Warna brown cantik kan? Oh, style.
Warna ghost tu. Ni yang brand Indonesia tu. Sedap. Sedap kan? Ni brand Indonesia tu. Dia kosong. Dia kosong berapa ml? 50 ml. 50. Oh, so roasted. Ini sedap. Oh, sedap. Ini sedap siap. Siap. Ini apa siap? Siap. Macam bau fresh je. No, macam bau vanilla. Ni sedap. Ni sedap. So, sekarang kita tengah mencari perfume. Tak tahu perfume ke bag dia nak belikan. Ha? Bag. Perfume. Oh, dapat dah perfume. Bag tadi okey sebenarnya. Bag yang bucket tu tadi okey. Kan nanti dia beli tak pakai. Benda tu kecil sangat, dia nak isi apa dalam. Bag yang saya belikan tu pun lebih kurang sama saya ke? Yang tahun lepas kan? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Jom beli kopi dulu lah. Sebelum cari hadiah, ngopi dulu lah. Kopi dulu baru fikir. Member dah boleh fikir hadiah apa. Ya, member dah stress tak nak fikir. Macam, apa dia ada hadiahkan? Member pula. Mungkin dia belikan itu. Ni masa apa? Ni masa Sesak dah. why not lah untuk kakak. Bersaksi so. Takkan tidak Ya, takkan lah. tak saing. Takkan tak sayang. Takkan nak malu. Kalau datang ni dapat tak? Ni lain ni aku nak ingat lah. Hari ni serba hijau. Nak belikan Cantiklah warna dia. apa tu? Nak belikan Mangkau hijau. nak belikan Mangkau hijau. nak belikan Syah telkung. Telkung sebab ada nampak telkung sulam yang dia kat TikTok tu cantik gila. Dia dia jenis flowy tau. Syah nak beli ni lah. Lah. Hari tu malah ajak keluar cari adik memang sibuk apa? Nak cari barang makeup untuk customer dia sebab dia ada barang makeup dia dah habis. Pergi singgah beli mall. Contoh kan kalau dia main tu singgah. Kan adik nak nak apa kan? Nak tengok dululah. Jadi kan budak tu tak siapa lah. Punca tu budak tu dia siapa? Kan dia bang Tak salah budak tu. dia pun nak cari apa? Dia kata tak nak cari adik tu akak tu kan. Oh, ni kita ada promosi. Tu hilang kulit telkung. Kau hilang telekung kau. Kau tak dapat pahala kau tu. Ya, saya dah fikir itu. Lagi kain tu tak keput. Ya. Ini apa? Body mist Body mist dengan body wash. Dengan lotion. Buat-buatnya dia pakai tu intim kau dah berdosa tau. Nganong pula. Dia macam yang sebelum ni lah. Sama lah dia kerja BBW tu. Maksudnya kan dia Malah dia akan tu kan ada body mist dengan candle lah. maksud body mist Body wash. body wash dengan candle. Tu lekat. Lekat tu. Silakan Pak Ing. Dia buat kembang Betul lah. Dah 5 orang. Kan untuk kereta. Contoh kereta dah MVP. Mana nak jual lagi ni? Kopi kan? Takkan operation lagi. Pinggang lagi. Baik kau Dia datang kasi pinggang. Doktor datang ke Kali kedai pinggang ke bawah. Kali ketiga dia tukar pintu. Rafiq kenapa? Pinggang lagi ke? Tak. Buat pinggang. Habis tu ambillah sebelah jual. Steering tu okey ke? Okey lah. Dah okey. Tak cedera apa-apa No. Takut terbelah pula nanti. Style dalam dia. Temuan. Awas siut. Style. Kursi daripada sedap. Cok duduk. Yang ni apa? Ambient light dia kan. Takut terbeli. Duduklah. Amin. Duduk. Nak tukar SUV kan? Sedap kan? Kan? Tu tadi tak ada bau sayang. Oh, tak ada. Kau jangan cium batang tu. Hendaklah tu. Batang lain tak boleh. Wow. Ini sedap sikit. Ni bau macam Ni kek. vanilla sikit. Ini sedap. Lavender tak sedap Sedap. Sui rumah lavender ni lavender. Lavender. Ini sedap. Ni macam refreshing Ini sikit. macam bau spicy. Ini sedap. Ini aku kata ni sedap. Okey, mash ni sedap tak?
Ni macam Buat ada mas ni memang spicy sedap. sikit. Ni dengan ni sedap. Dua ni. Ni bau buah lah sayang. Ya. Welcome please. Macam bawah Dia ni. kecil. Oh, vanilla. Kita dapat coba. Dia dua. Apa? Yang tu lain. Sama harga. Sama harga. Besar. 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 Ni adik-adik ke apa? Taklah. Kita tu kembar lain bapak. Keluar lain bulan. Darah Islam. Macam coklat. Tak, pistachio. Ni mana satu Ishan? Dia dapat dua. Dapat satu. Tapi ml dia ni baru 300 ml, ni 500 ml. Betul. Oh, ini lagi murah maksudnya. Nak yang ni? Boleh lah. Bau ni Bau ni Sure. Ada gift lain ke? Pasal apa? Bapak kena aku kepala. Gurau-gurau. Ni juga yang underrated. Tak pernah makan ni kalau ini kalau orang pakai memang dah tahu kan dia bawa apa. Mana? Versace. Ni bawa apa? Dia makan. Aku je tahu dia. Dia pun spray. Satu je. Dia macam-macam. Okey. Tengok perangai mak-mak. Wow. Cancel lah dik. Macam dik Azana dik. Banyak macam-macam baca duit tu. Dia tak ada lah dik. Akak tengah wrapping hadiah. So lepas ni kita terus ke tu lah kan. Abang Ejen dah tanya kat mana. Oh, ya ke? Someone please buy for me. Ha, take note This one. Take note yang berkenaan. This one. Wow, banyak Kalau nak nombor belanja dia dulu. Tapi berbaloi dik minta nombor. Awak rasa Kak Syah dapat agak tak apa hadiah tu? Mana yang ni? Ya. Tak. Tak kan? Mesti dia tak fikir Dah saya rasa dia pun tak expect saya datang. kan. Kita pula dah dengki dia bagi dia nangis-nangis. Member sampai nangis dik. Maaf juga. Tapi kita bukan suka-suka lah kan. Prank birthday Prank lah. birthday. Untuk Kak Syah, we love you. Love. Kak Syah saja. Okay, bye. Memang love. Dah. Rezeki lah jumpa kat hari ni. Kak ada nombor Kak? Ada lah. Selalu tengok kan dekat test kan. Say hello lah supaya Kak kenal. Kau tak kenal. Kau tak tadi tiba-tiba macam tegur. Dah saya buat story. Ada kipas-kipas tau. So, ayolah kan dah dapat. Jom, ayo. Ayolah kita. Member dah tanya so oh. Oh, merah. Allah bapak. Oi. Ada dah tak mandi. Gegar pintu. Sama je macam kat sana. Macam mana yang kau tu? Yang lembu tu lah. Cake, biskut, coklat and cream. Chocolate cookies. Cookies and cream. Melayu tak faham. Kau jangan macam-macam. Dia tahun 86. 86. 8 tu apa? Lepas tu 87. Ada 86. 40 lah. Betul lah 40. Tak besar kira 9. Itu je. Bagi staff BSN kira duit. 63. Okey. Oh, proceed. Ada satu. Apa yang sedap? Yang coklat lah kan? Kalau untuk melambangkan Syah. Itu Kak Faiza. Oh okey.
Pink kat Faizah. Dia macam pancake sikit. Ya, dia botak kan? Otak. Saya nak itu. Hey, fokus. Mana bawah atas, bawah atas. Pistachio ke apa? Apa beza dia? Macam buruk kejadian dia. Kan yang ni cantik. Bukan macam tempting. Ini sponge cake. Maksudnya? Ini sponge. Kat oh, kek. Yang mana tu ice cream. Ini tak ada orange. 59 tadi nanti. Kau nak ambil sana? Ice cream lah. Dia ada 20% off eh? Ada 20% off eh? Oh, ni harga dia. I see. Siap, boleh pesan. Boleh tu? Tak kisah. Kau yakin kan? Nak lawan tak boleh BSN. Okey lah. Ada 3 sangat. Nak beli makanan tu? Ni ke nak beli ni ke? Kau nak beli ni ke nak beli kat Muiz? Muiz lah. Ada Muiz lah. Apa ni saya tambah dah lah. Nak 3? Kau nak masuk ke dalam? Kau tak sarap yang tadi? Saya nak 3-3 ni. Ah, tiga-tiga ni? Satu. Oh, ada 2 je lah. Apa beza dia? Ladi hitam berbeku. Ladi hitam je lah besti ni. Hitam sahaja. Yang ni apa? Berbeku ni apa? Barbecue bukan berbeku. Boleh lah. Jangan lama-lama kat sini malu. Satu. Ha. Okey. Kita tahan berapa lama tu? Setengah jam. Sejam. Pakat. Jangan sungai kan buat kuih yang yakin tu. Yang yakin dengan harga, yang berbeza. Jangan bodoh. Hari ni kan off day. So otaknya rehat. Dan yakin apa kita hari ni? Settle, cake dah settle. So sempat lagi. Yang donut topping ni 2 biji 15.5. Dan ball ni 10 biji 6 ringgit. 10 biji nak ringgit. Ha. Kalau yang 4 flavor ni kita punya basic dia sama-sama. Susu, coklat, kayu manis, sekejap Nak yang mana? Tak kisah. This one. Yang ini 5 biji 3 ringgit. bukan. Ni 2 biji 15.5. 2 biji 5.5. Yang ball? Yang ball 10 biji 6 ringgit. Yang ball lah kot kan? Dia slice ini tadi. Ada kecil-kecil. Oh. Ambil this one lah. Ambil ambil yang biasa lah. Buat 6 pieces. Yang mana? 6 pieces. Apa bagilah yang best Best eh? flavor? Dia ada set yang macam mana? Kita ada set apa nak ayam ke? Ayam. Kita ada pieces mini box dan pieces nasi pieces. Kalau yang regular ni untuk regular spice ayam untuk cheese, yang ni untuk onion, spicy cheese, all okay. Kalau yang banyak pieces ini sahajalah. Minimal list tu. Macam mana? 10 cukup. Kenapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10. Yang tambah kilo buat semua dulu. Kalau kita kita 24 je. Kita beli lagi. Nak yang 10 pieces lah. Boleh cuma
Rumah dah kat sana bawa masak nasi. Jadi kalau antara aku ikut nangis kan. Terus ada suka masak nasi sekarang. Yay, let's go. Tak ke? Boleh? Kenapa? Nak jumpa je orang. Ada? Boleh lupa situ. Takut tergulik ke besi? Awak ulurkan tu. Taklah ni tinding dengan bantal. Sini. Lepas tu sebelah kat sana. Ya, ayam pun ada bantal tau. Okey. Tak cukup udang. Ayuh dah kita. Ayo. Kena dia ni sekarang. Berani dia. Jom buka dia. Happy birthday! Birthday to you. To you. Happy birthday to makcik. Happy birthday to you. Nangis. Tak nangis tapi macam nangis. Nangis. You wakilkan langit ke untuk nangis? Lagi mana? Masuk dalam sekarang? Bukan. I nak teman kau lelaki I pergi tengok kawan dia. Lepas tu? Betul ya, dia kata okey siap yang pergi target nak beli buah. Dia tipu. Betul tak? Kita ada donat. Donat lagi. Donat. Ni semuanya appetizer. Donat. Ada ayam terbuli, berbeku, and then this one. Ni berbeku. Ni black pepper. Ni black pepper, this Ni one berbeku. berbeku. Ni loleng. Ayam mois and chocolate cake. Yang diraikan tengah kat dapur tengah berperang ya. Member pula terkejut. Dia pula menangis. Ya menangis pula. So mission kita berjaya lah kan? Berjaya. Mantap. Bagus idea awak. Dia kejut Faik tu cakap kan. Faik bangun Faik. Ni pula aku mendengar suara bapak dia sekali je dia bangun. Lepas tu cakap Faik pun kata tapi saya nak solat subuh tau. Ni cakap kan. Yelah. Okay dah buat tu semua tu. Dia tengok I duduk. Tapi I dah make up. I dah makan lunch lah. Lepas tu cakap Abi saya nak makan lah. Dia macam sebelum ni kalau I nak makan. Jom. Macam ya Allah kesian ni. Dia macam tu. Dia kata nak makan. Makan lah. Agak tu Abang Ijan rasa tanya awak kat mana. Dia tahu tak daripada pukul 12 dia mesej I kan. Dah gerak. Kat mana? Aku dah pressure dia macam aduh yang ni dah cakap I belum cek hadiah. Kita pergi main mandi dulu lah. Lepas tu I dah macam makan lah. Lepas tu dia cakap saya ada nak goreng telur ke? I cakap kan taklah saya makan nasi tu. Kenapa macam lambat ni? Taklah. Macam selalunya kalau I nak makan dia sama macam buatlah ni. Macam bagi aku kenyang tau. Ini dia macam agaknya goreng telur tu lambat agaknya kan. Macam saya nak goreng telur. Dia cakap taklah cakap saya makan ni je. Tak nak lah malam macam leceh pula. Yelah. Dia duduk kat dalam bilik tu. Bila I buka pintu tu dia macam dia cakap Bi kenapa? Dia cakap awak dah mesej Jack belum? Dah mesej dah. Dia cakap dah kita nak datang. Kita nak cek buah kat mana? Dia cakap Bi nak cari ni. Kita pergi target dulu lah. Dia cakap yelah. Lepas tu sekali dia asyik mengadap telefon. Tapi bagi I macam dia mengadap telefon tu mungkin mesej dengan kawan dia lah. Lepas tu bunyi kereta. Dia asyik cakap tu siapa tu? Lepas tu cakap budak belakang lah. Dah memang I dengar. Masa tu first sebelum you all sampai tu memang ada 2 kereta yang tu cakap. Okay. Lepas tu tadi ni memang dah betul-betul I siap. I tengah pakai nak anu kasut I tu lah. Sayang, siapa tu? Oh bukan. Dia cakap bukan tau. Lepas tu sekarang sayang cuba tengok. I dah terus macam I dengar sikit I dah nampak nombor balik. Lepas tu dia macam dia buka dia pun macam kenapa? B. Lepas tu dia dah sama.
Tak payah cakap Rafi tak payah Besti. Ni dia orang keluar ni, kita buka kek bagi. Dia jangan lambat ni. Kan ada kita 3 kat sini makan kita bertiga. Masa tu dia ada selit juga. Dia kata, adik-adik awak ada nak bawa awak pergi mana-mana tak? Cakap pergi mana? Cakap tak adalah. Cakap tak adalah dengan ada problem dengan si Rafi tu. Tak adalah. Tak adalah. Bi cakap tak payah. Kesian lah dia orang macam tu kan. Semalam pun saya ada mesej dengan Mal pun apa, tak ada isukan macam sebab dia kata pernah tak dia cakap kalau keluar, dia tiba-tiba nak tanya ke pernah tak awak keluar ni bertiga ni ada tak ada macam surprise macam tiba-tiba datang. Cakap Pi tak pernah pun, dia orang apa-apa dia bagi tahu. Cakap dia orang akan bagi tahu macam cik nak bawa keluar. Cakap kita tahulah cakap, tapi ni tak ada. Kalau rumah kat bandar boleh lah sergai. Kalau kat sini tiba-tiba tak ada kan, kau hajar tak ada. Mana pula setan ni. Dia nak datang, lepas tu dengan sayang belum siap apa semua. Cakap dah lah tak apalah, sayang siap je, kita pun nak pergi rumah Jeng. Dia cakap macam tu kan. Jadi itulah cerita dia. Main karakter. Ya. Ada. Aku macam ni tak kelakar. Bayangkan ni main karakter. Aku tengah busy kerja kan. Dia Layan customer kan? tengah layan customer. Ni tengah sweaty dia layan customer. Besti masuk, besti backup besti. Cakap memang tak maaf cakap kalau kau teruskan plan kau. Ya, dia tak dapat mana dia apa dia cakap ai. Besti tu apa masuk besti. Masa tu laki I tengah apa baru I lupa lah. Tapi I tengah Malam kan kita start tu kan? maksudnya I cerita siangnya lah. Betul lah. Malam. Tak, Abang Ijaz kata malam. Masa lepas kejadian tu, you cerita dengan dia. Masa dia nangis lah. Memang macam gitu Cik. Oh, Memang Dia gembira sangat pun dia nangis, dia sedih sangat pun dia nangis. Dia, marah pun nangis. Marah tu apa pun jadi air mata jalan dulu. Betul je. Suka dia dengar orang cerita pasal kejadian dia. Jadi Dia pula happy. Cakap yelah aku faham. Cakap kan sayang. Ya sayang dah tak ada siapa-siapa. Cakap yelah. Cakap kan tak tahu apa yang dia macam rasa ada dendam sebab dia cakap macam ni Bi. yang last tu nonsense tu. Dia tak boleh macam ni tau Bi. Cakap kan. Lepas tu yang lelaki dia macam dia tak macam yang sebelum ni yang macam Masa Faiza buat hal lah. dia macam kalau orang buat dia macam akan macam dah lah sayang, dah tak payah fikir apa-apa semua macam gitu. Lepas tu cakap saya tak boleh lah Bi. Cakap kan saya tak tahu kenapa. Apa benda ni? Apa benda yang buat sampai dia cakap macam tu. Sebab dulu Faiza time yang Kak Faiza kan pernah buat benda sama. Tapi benda tu kita tengah berborak pasal Tumblr. Benda tu jadi isu. Macam awak kan dah lepas beberapa hari baru awak isukan baik semula. Masa Faiza diisukan, maksudnya jadi kejadian tu terus berlari. Tumblr tu dia cakap. Lepas tu kita orang pula berlawan mengenakan dia. Masa tu I siap minta izin dengan Angah. Tumblr ni boleh tak tu? Masukkanlah Mak cakap kan. Jadi I cakap ni Cik Emily, you tak cakap pun, you tak dibagi tahu pun I. Kau cakap Cik Tak, lah. masa tu kita pun fikir macam ala benda kecil. Macam satu benda tu dia tak nak pun. Masa tu prank ke tak? Memang tak masa prank. tu memang Masa tu betul-betul. dia memangnya dia saya pergi orang dia pergi kerja. Lepas tu apa ni saya cakap kaca cakap cik apa ni kat Starbucks tu ada Tumblr yang minat gini. Boleh tak you pergi singgah belikan kejap? Pergilah beli. Rupanya pasal yang kes Abang Ijan kan, Tumblr Abang Ijan yang Abang Ijan ajarkan tu, yang crown tu. Tu pun isu juga. Kenapa tak bagi tahu, kenapa tak ajak? Aku cakap Cik Aman, I tak tahu. Itu sampai kesudah sampai melirik tau. Dia punya tak suka. Dia macam bukan tak suka. Dia macam dia tak kasih Syah bawa Tumblr tu. Kan ayah nak Tumblr tu. I pula memang Padahal kan laki sendiri hadiahkan tu. Aku akur aja. Kadang-kadang lelaki I sampai cakap, kenapa tak pakai ni? Aku cakap, Faiza tak boleh tengok Tumblr. tak yalah je. Aku dah memang tak ada siapa-siapa. Itu je kawan-kawan aku. Lepas tu seorang tu aku nak tinggalkan. Lagi sekali. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to makcik. Happy birthday to you. Bawa tiup. Ay. Potong kek. Potong keknya. Potong keknya tua. Apa aku juga kan? Astaghfirullahaladzim. Tak ada macam tu. Dia macam tu tak kuat tau. Kenapa Cik?
Sebab aiskrim. Aiskrim. Ada cakap dah belikan kek span, dia orang nak juga rasa kek aiskrim. Tak tahu. No. Okay. Happy birthday to you. Cepat cik, 6 minit je. You buka cepat. Koyakkan. Ya, buka cepat. Koyakkan. Apa ni? Bagilah terus So satu-satu ke nak? Bagi terus. Ni. Ni I punya tapi agak sedih lah dia punya plastik tu. Kena buka ke tak payah buka ni? Buka lah. Baik, jangan main kat situ. Rock dia boleh pecik. Tak nampak awak lah bintang. Okey, nampak. Tak payah buka cik. Buka. Buka. Baliknya buka. Engkau. Awak punya hadiah semua dah dendam. Kau nak engkau punya tutup. You mesti tak expect. Aku tak expect dia punya hadiahkan video. Mainan dewasa. Dah naik, tiba je naik. Ya Allah, sambut. Dia dah baring aku semua tadi. Colok cik. Saya baru dia. Nanti rumah you akan bawa macam hotel je. Kalau boleh tak kat rumah dekat dalam bilik nanti apa-apa kejadian dengan Abang Ijan. Oh, rekod. So, kalau macam tiba-tiba Boleh delay tak cik video kat telefon ni. Tak tekan dia tengok tu. So nanti kalau tiba-tiba you termengandung tu kan. Diffuser tu. Jadi macam ni. Nanti you cocok je. Cocok. Satu Tak semua. Tak dia kan semua. Ada 3, ada letak 3 dulu. Dia kalau letak semua Nanti tak kalau wangi tu sangat. kita bandingkan balik dekat situ. Angan tahulah sebab ayah beli kat rumah dia solat tak dalam bilik dia. Kalau macam tak nak wangi sangat, letak 2 stick je. Kalau you letak banyak, nanti takut bau dia terlalu kuat. Dia letak 3 je. Tadi ada 6 kan. Ayah letak 2 ke. Oh, benda ni akan boleh terbalik. Bukan ni terbalikan ni. Tolongnya. Maksudnya you celup, lepas celup tu you terbalikkan. Okey cepat. Dah 2 minit. Okey, Alung punya pula. Okay, next. Ni memang tu. Hadiah untuk you memang wangi je. Tapi tak semewah coach dah ya. Ya Allah. Ni koyak tu ni. Biasalah ada budak masuk. ada budak kecil kan. Tonton dia kopik je. Wangi ni. Takkan tidak. Spray body ni penentu you dapat kembang ke tak? Okey. Dia spray. Dah. Dah. Penat lah nak main edit kan. Terima kasih Cik. Terima kasih Alon. Terima kasih Rafi. I belikan dia Zeus. Sport bra. Okay, confirm kalau you Cakap you tak ada. You buat kan? InsyaAllah lah. Tak kalau tak muat badan kecil. Dia berseluar kain, skirt. Keluar. Blouse. Kau tak pernah seluar. Tepi! Aku softkan suara tak. Terima kasih, Mak.
makan. Kalau tak muat makan kalau pinggang. Sekarang macam-macam ada kan. Oh, patut tak kau. Itu saja. Thank you. Lain apa lain kan tahun ni? Suka tak? Suka tak? Mana kau tak suka? Jual kat pasar. Lepas ni tak payah lah. Tak dalam setahun sekali. Dia dah tahu kan. Setahun sekali bukannya setiap bulan sekali. Setahun sekali. Tapi I tak ada apa-apa. I cuma belikan you all. Kau belikan apa? Beli tu kau belikan orang. Sukanya. Ni matikan lah. Apa tak payah lah cik. Duit ke? Apa? Bayarkan tiket konsert dah cik. Airbnb pun jadi. Airbnb tak beli lagi. Airbnb tak cari lagi tau. Airbnb pun jadi. I tak tahu tapi. Wah! Ni boleh dapat ni. Ni boleh bagi yang wangi ke konsert lah eh. Apa ni? Alif Rakib. Alif Rakib. Ni apa ni? Ton hitam. Alif Ton Rakib. him. Alif Rakib ni bukan Oh, phone. lakinya Tasha Masa. Hai. I tak tahu yang ini. Tapi Alif sebab Rakib. bau dia sedap tu I beli. Tasha Keluar Tasha Masa. Oh. laki Laki dia. Laki dia kan? Yeay. Cuba Ya. kan cik. Bau. Ni apa? Ingat Apa powder? Bau powder ke? Keluar water. Tadi kalau yang bau ni yang kalau jual tadi. Bau Bau lagi bagian. I tak Ada tahu. tadi I cium je. Ni tak baunya. dengan kau. Cium tangan tak? Malah aku nak dengki betul aku kan? Bau apa? Bau apa? Belakang tulis apa? Aquadi. Aquadi. Apa? Aku pun boleh. Apa tu? Yang fokus gambar serangka tu? Ni apa? Makro line. Micro. Sedap. Hey. Sedap. Okay. Pula. Ni boleh bawa pergi konsert ni. Sebab konsert panas kan? Baik. Sedap. Bawa apa ni? Thank you, cik. So, Oh. cik tak. Eh, apa? Belum birthday lagi dah dapat karaoke ni. Okey cik. Sedap. Apanya bawa apa? Aquadi ni Oh, inspired apa? Dia macam powder juga powder. ini sedap. Bocah-bocah ni kan tu. Oh, bocah lelaki betul. Macam lelaki macam. Oh, dia tahu dah tentu lelaki dia pakai. Ni bau-bau yang tu lah. So ni antara yang kita pakai lah. Ni lah. Inilah yang kerap memang I order lah. Oh, ni main Surabaya kita pakai. Tiga-tiga. Gila-gila. Yang kau nak yang kau punya ulang yang tadi dia pakai tu yang ni. Hei, kena ni kan. Kau menangis kat sini. Sialah malam. Tengok cik. I takut. Bidah. Malam. Masalahnya bininya kat sini. Tak macam siap macam berebut laki. Tiga pakai. Yang tadi pakai yang ni. Tak bukan macam padu empat tau. Okay, settle mission kita untuk hari ni. Selamat birthday my sister, our sister. Awak prank berjaya. Berjaya tak? Menangis kan? Nangis kan? Ada foto dia nangis. Ada foto dia nangis. Nanti kita masukkan. Okay lah. Terima kasih cik. Terima kasih Along, Anga. Siapa tu? Yang belakang. Yang ni, yang tu budak ni. Yang buat I nangis. Terima kasih sangat dengan hadiah yang you all bagi. Tau. Lain kali jangan bagi macam tu lagi. Tak lah, lepas ni kita bagi. Yang murah sikit lah. Murah sikit. Dia kan berapa? Libam. Bagi laki you je sikit. Tak apalah kalau dia tak nak kita bagi Abang Ijan. Ada apa nanti dia? Ada ada aku masukkan je. Pandailah kau orang. Moga jangan mengait. Jadi lepas tak akan hantar link tu dekat Abang Zul. Oh, tak tahu tak follower naik kat sebabkan Abang Zul. Ada follow. Ada follow. Ni awak follow kan? YouTube kan? Okay lah. So, see you the next video. Bye-bye. Bye.